Assalamualaikum. Misi penangkapan orang tak puasa kali ni memang betul-betul serius. Ramai sangat orang tak puasa. Ni korang tengok ni, apa yang saya nampak. Tu, nampak tak? Jom kita tangkap dia. Hoi! Macam ni dapat kerja aku macam ni. Kalau lari macam ni. Lari mana? Itu mesti tak dapat kerja aku. Aduh, kat mana pula dia ni? Kipas RM88. Mana dia ni? Kipas KDK 60 inci 159. Murah. Aku cari orang tak puasa lah. Apa dia ni? Singki RM88 je. Murah betul kat sini . Kat mana ni ? Cari ni. Mana pula dia ni? Pandai pula menyorok. RM99 je singki ni. Ya Allah, bagus ni. Buat pasang macam raya. Apa aku buat ni? Ya Allah, penatlah cari dia ni. Ini kalau buat pagi raya mandi air panas. Syok ni. Water heater 179 je. Apa aku buat? Aku cari orang tak puasa. Mana ni? Apa dia ni? Mana pula dia? RM4.50 je surface downlight. Murah betul. Budak ni. Kat mana dia ni? Nak tanya, bos. Ada nampak tak orang besar-besar macam ni dia bawa teh tarik dengan makanan? Tak jumpa, bos. Tak ada? Tak ada. Aduh, kat mana dia ni? Aduh. Ini macam besar sikit peti ais ni. Tak ada juga. Macam ni, bos. Lesen. Duduk kacau.